Ini adalah not RM5. Buka unzip. Simpan saja not dalam envelope. Kemudian zip. Hai, selamat datang ke channel Aku Berhemat. Saya Azrin. Video kali ni saya nak kongsi tips-tips simpan duit. Kalau nampak di depan ni, sekali pandang macam diary kan, tapi sebenarnya ini bukanlah diary. Ini adalah envelope untuk kita simpan duit. Kalau cara dahulu kita simpan duit dalam tabung, tapi dengan cara ni kita simpan dalam envelope. So apa yang menarik envelope ni, dia ada banyak sleeve yang berpoket. So sleeve berpoket contoh macam ni. Dan kita boleh simpan duit dan boleh kumpul. Dan kita boleh tanda setiap slip tu mengikut not duit. Contohnya ni slip untuk RM100, ini not untuk RM50. Jadi kita boleh simpan lah. Ini salah satu cara untuk kita galak untuk menabung. Ini adalah not RM5. Buka unzip. Simpan saja not dalam envelope. Kemudian zip. Dan yang penting, bila dah simpan dalam ni, janganlah sekali-sekali asyik nak tenung ataupun nak kira berapa banyak yang kita ada. Yang penting adalah semangat menyimpan. Jadi tak susah untuk menabung sebenarnya. Sebenarnya atas usaha sendiri kita. So, apa yang perlu buat? Langkah pertama, dapatkan envelope untuk simpan duit ni dulu. Dan daripada situ barulah timbul semangat. Sebab langkah pertama tu penting. Jadi langkah pertama, tidak mungkin akan ada langkah 1, kedua, 3 dan seterusnya. Jadi bila dah ada envelope simpan duit, mulalah simpan. Tak kisahlah banyak mana pun. Kalau RM1, kita letak dalam RM1. So yang kelebihan dia, envelope ni dia ada berzip. So boleh simpan. Tak kisah kita mula sikit dulu pun tak apa. Yang penting semangat untuk menyimpan. So tunggulah sehingga hujung tahun ataupun target kita, dan begitulah caranya. So jika ada yang berminat nak dapatkan envelope simpan duit dan bersemangat nak mula simpan duit, saya adakan link pembelian di dalam description video ni. Jumpa lagi di video akan datang.